undangan Sahibus Samahah Datuk Mufti kita, Datuk Dr. Asmadi, yang mengadakan satu program bersama sekolah-sekolah menengah agama Negeri Pahang, yang mana beliau telah berusaha untuk membuat pendedahan kepada sekolah-sekolah agama, kepada guru-guru dan pelajar tentang ilmu falak. Jabatan Mufti memohon kerjasama daripada kerajaan negeri untuk mengagihkan peralatan ini yang kita namakan teleskop kepada 18 buah sekolah. Jadi kerajaan negeri pun bersetujulah menguruskan bajet sebanyak 45,000 bagi memastikan 18 buah sekolah ini memiliki teleskop ini, mewujudkan pendidikan ilmu astronomi yang membantu guru-guru dan pelajar-pelajar untuk pendedahan kepada ilmu ini, insya-Allah. Sekolah ini selama ini dia tak ada lah alat ni, dia orang hanya belajar secara teori. Tetapi kali ini Jabatan Mufti bantu dia orang secara praktikal. Apabila ada alat ini, dia orang lebih dapat merasai apa yang dia belajar daripada kitab tu secara praktikal.